Assalamualaikum. Hari ni ada satu lagi produk baik. Untuk video kali ni aku nak kongsikan satu lagi produk baik untuk aku kongsikan kepada korang. Produk yang dapatkan daripada Shopee. Produk ni dia plug untuk remote maksudnya bukan plug lah, dia bolehkan gunakan apa-apa barang elektrik, lampu, plug, apa saja yang dekat dalam rumah kita yang guna elektrik boleh menggunakan remote untuk hidupkan benda tu lah. Maksudnya kalau nak gunakan plug, untuk hidupkan plug gunakan remote je. Kalau kita nak gunakan lampu, kita boleh gunakan hidupkan lampu dengan menggunakan remote je, on off daripada remote je. Okey, produk ni kalau anak-anak minta tolong buka lampu, kita boleh buka daripada jauh je. Contoh hang akan tunjuk sekejap. Ni contoh dia. Ni yang dah pasang pada plug, beli satu lagi yang pasang. Tengah ada beli satu lagi sebiji lagi yang nak pasang juga, boleh sebiji lagi. Ni dia dalam ni, kotak yang tunjuk tadi. Ada sebiji lagi nampak tu dalam tu. Ini yang gunakan untuk kipas angin lah, kipas angin kat sini. So hang on kan menggunakan remote je. Kita perlu nak bangun lagi. So baik dekat produk ni, tak susah pun nak pasang. Kita akan sharekan barang ni dekat beg kuning, ataupun korang boleh pergi ke link Shopee yang sediakan. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Baik, setelah selesai pasang, ini dia keadaan dia. Ni kipas angin ni. Okey, kita buka kipas ni gunakan remote saja. Ini remote dia, tekan. Buat. Oh, dalam nyala. Nampak tu. Kipas nyala, kalau nak off, tutup. Buka, tutup, buka. So itulah kejadian dia. Kalau korang nak rasa benda ni macam berguna untuk korang, bolehlah korang beli. Menarik juga kan. Korang terletakkan di dalam beg kuning ataupun link Shopee. Okey, bye bye. Assalamualaikum.